Dia takut-takut sebab kat dalam rumah ni ada Abang Mel. Tu. Siapa pula Mama ni bawa balik. Aduh, hai. Bila Mama duduk sebelah baru dia makan. Takut-takut sikit. Kurus sangat. Ringan. Rasa macam ringan macam boba. Padahal dia besar ni. Dia tua sikit daripada boba lah. Adik akan mandikan dia, mandi kutu sebab takut ada kutu. Tapi bagi dia makan dulu. Dekat luar tadi dia dah makan kibbles dengan chicken cube. Ni bagi dia makan wet food pula. Dia pakai stokin dan ekor kuntut. Ya awak, nak pergi mana? Kat sini je dengan Mama.